Balenciaga Hourglass Wallet on Chain ni susah sangat nak dapat dekat kat mana? Kat mana nak dapat? Jangan nak tipu Tapi kita ada satu unit kat sini. Okey, kalau korang nak, tak payah fikir dah. Kita ada satu unit dekat sini. Yang inilah Balenciaga Wallet on Chain. Memang cantik sangat-sangat. If korang buka bahagian dalam dia, datang sekali dengan tali panjang dekat sini, warna silver. Korang boleh jadikan dia as a crossbody bag. Korang slingkan macam tu. Korang boleh jadikan dia as a shoulder bag. Apa yang korang perlu buat, korang just twist je tali kat sini. Masukkan tali di bahagian flap dia, tak ada masalah. So korang boleh tarik. And jadilah korang punya shoulder bag. So nak pakai dengan skirt, pakai dengan seluar jeans, tak pakai any occasion, tak ada masalah. Okay, if korang buka bahagian dalam dia, dia macam ni rupanya. Boleh letak korang punya cards, boleh letak korang punya handphone, Pro Max ke apa, muat juga. And kalau wallet tak payahlah, sebab dia apa, dia dah wallet on chain. So kalau korang nak masukkan juga, bolehlah masuk kat holder sesuai je. Tapi wallet Rabi rasa tak sesuai sebab dia kecil. And dia bila masuk, dah buat apa nama wallet on chain? Tiba-tiba korang jadikan wallet lagi, korang nak masukkan wallet lagi, buat apa? Okay, korang boleh bayar installment juga up to 60 bulan. First payment dah boleh terus bawa balik bag. Nak tahu harga dia, korang boleh pergi check out kita punya profile. Tengok dekat bio, promo code apa yang korang dapat untuk claim korang punya discount. So korang tunggu apa? Korang boleh message kita sekarang.